Mana selalu pergi. Sekarang ni orang lupa lah dulu. Mula-mula berjadi kes itu, saya pergi, saya ingat ceramah di Teluk Intan. Ramai ribu orang. Wanita-wanita sebelah saya dah. Selalu saya last speaker. Kita nak pergi salam kan. Saya selalu cepat. Saya tengok makcik tu, kakak tu dia tengok muka, tengok perut. Apa hai ni? Maknanya dia pun dia ternampak dekat video tu. Baik. Yang kosong lah. Dia kata mentang-mentang kita dulu saya pemangku Perdana Menteri, amboi layan ya, wanita-wanita UMNO dengan selena. Datuk Seri lah ni ya. Cawan plastik dengan air kosong. Jadilah bismillah. Terima kasih kepala. Baik, jadi tengok betul-betul kita bergurau. Tapi yang tak bergurau apa? Saya minta tolong pastikan kawasan negeri, kawasan parlimen kita menang dengan cukup kuat. Saya nak beritahu, dia orang akan bagi duit, dia akan ugut, ada penipuan, ada. Jadi makna kau nak menang 51% tak menang. Kita kena menang kurang-kurang 55% baru menang. Untuk apa menang? Saya ulang. Saya kata tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, yang saya mampu bincang dengan Tugu Hadi Awang dan pimpinan PAS, Kisyang, pimpinan DAP, Azizah, pimpinan keadilan, apa dia? InsyaAllah menang. Esok angkat sumpah. Sudah tak payah tunggu lama. Bagi 24 jam saya umum harga minyak seluruh negara. Tak apa. Masa itu saya nak tengok pimpinan UMNO dan nak cerca saya banyak mana. TV3 nak kata apa. Bukan turun sebenarnya dia kata. Tapi harga minyak kurang saja. Tapi tak turun. Tak apa, saya nak tengok dia nak kata apa. Okay? Kemudian sudah tahu anak orang kaya, anak menteri ada yang dapat beasiswa dulu. Ya. Bukan saya. Masa saya timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, bawa kereta pergi Universiti Petroleum, Metro Petronas, bawa Nur Izzah, sebab Nur Izzah keputusan dia top di Selangor ya. Jadi dia dapat masuk. Bila dapat masuk saya pergi, saya tak minta beasiswa, automatik Nur Izzah diberi beasiswa. Bawa dia timbalan Perdana Menteri, dapat beasiswa. Jadi saya bila sampai, saya kata saya tak minta. Tak payah minta tu, saya tak minta. Saya kata anak orang di Dungun, dia tak apalah, kita nanti proses lah. Anak orang Taman Medan, nanti kita teliti dulu lah. Oh, jadi anak saya, anak tu Sri memang kita kena bagi dia layak. Anak orang lain layak, tapi tunggulah kejap. Jadi saya punya keputusan bincang Azizah, saya nak bagi tahu, sudah boleh cek dengan Petronas dan Universiti. Saya kata saya tak boleh ambil. Saya tidak boleh ambil beasiswa selagi ada anak Malaysia, Melayu ke Cina, India yang miskin yang tak ada beasiswa. Saya tak ambil. Ya. Jadi saya memang tak ambil. Tak ambil. Sebab apa? Masa tu gaji menteri 40,000. Takkan ambil, kita tak malu ke kita? Gaji orang 1,500 tak ada beasiswa. Gaji orang 30,000, 40,000 dapat. Hidup Melayu. Jadi saya tak ambil. Alhamdulillah. Maknanya kita tahu dari orang. Anak Melayu berapa ramai yang susah. Dah dapat lulus universiti, kerja belum tentu. Dia dapat kerja, gaji rendah. Gaji rendah kena bayar pula. Tak dapat bayar, batal dia punya pasport, kena saman. Ada yang masuk saman mahkamah sebab hutang RM15,000. Tan Sri Tajuddin Ramli menyebabkan mas rugi 11 bilion ringgit. Saman dia lawan, dia dapat pula 580 juta ringgit ganti rugi. Kita RM15,000 saman. Sudah, sebab itu saya kata sudahlah. InsyaAllah bulan Mac pilihan raya, bagi kita sebulan kita batalkan semua hutang PT-PT yang ada. InsyaAllah. Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, bagilah dong, tak usah gaduh. Negeri ini kaya.
Kelapa sawit hasil berapa? 80 bilion ringgit. Untuk PTPTN batal ni semua berapa? 6 bilion ringgit. Najib kata bankrupt. Ya, tapi tak bankrupt. Bankrupt sebab apa? Curi tanah, curi balak, curi saham. Ya. AES berapa yang kena saman sekarang? Dah lebih daripada 400,000 orang. 400,000 saman. 400,000 saya kira kali 3. Berbilion ringgit dah. Siapa dapat? Syarikat. Syarikat mana? Kroni. Kroni mana? UMNO. Saya kata saudara, kita ambil alih, kita review balik. Batal ini semua tak boleh. Kena kaji balik. Kerana beban kepada rakyat bayar begitu banyak. Bagi RM500 BRIM. Cium tangan. Kemudian kutip balik BRIM, kutip balik AES, 2 kali RM600. Cerdiklah sikit saudara pun. Kalau terima kasih dah ambil, terima kasih lah. Buat apa? Jadi itu di antara lain lah yang saya nak buat. Permit taksi sudah tahu, yang bawa taksi. Baru ni saya jumpa pemandu-pemandu taksi yang bawa taksi, permit kita bagi balik. Yang ni Tan Sri, bekas menteri. Permit taksi 30. Ada ketua UMNO bahagian, permit taksi 250. Ada ketua pemuda UMNO, permit taksi 30. Apa dia nak terkedarah duit rakyat miskin ni? Ya, pemandu taksi ni balik 2 pagi. Ini pemandu taksi kita mesti jaga, mesti senyum selalu. Senyum dan bergerak. Senyum. Dia tak nak senyum lah. Ya. Tengok saya dia gagah dah senyum. Ya. Ya. Ini kita minta permit, Pak Taya bagi. Ya. Jadi saya bagi contoh, saya strict. Bagi balik permit. Modal tidak ada. Tubuh koperasi kesyarikat kamu pilih. Bagi modal. Kereta baru. Elok. Jaga baik-baik. Mesti bersih. Senyum. Kalau tak bagi kita sama, kita ambil tindakan. Baru kena. Elok. Jadi kakak suami bawa taksi kan? Ini ada senyum lebih ke saya? Dah jual laksa. Tak bawa laksa sikit. Ada tak mana laksa? Subhan Jaya. Oh, tak bawa main sikit. Terima kasih. Dah begitu, saya pergi cari lama-lama. Laksa mana? Kuah. Oh, kalau Kedah. Ada ganja sikit. Melawar, saya melawar. Pakai kuah belut ya. Kuah belut dia ni bagi cahaya muka. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya nak sebut apa dia tadi, minyak, taksi, PTPTN, kita boleh buat. UMNO dia serang kita, dia kata mana wang ni, mana? Dia janji-janji bohong, janji nak turun-turun duit dari mana? Saya kata duit yang tak curi dia boleh selamat. Berapa bocor 1 tahun? 20 bilion. Berapa PTPTN? 6. Tak payah ambil duit lain lah, ambil itu saja. Larang menteri maunya ni, wang peternak lembu ni 250 juta. Kita ambil alih, bagi balik tu. Jangan main. Kena bagi balik. Saya nak bagi pada siapa? Bagi pada peternak lembu. Melayu ke Cina, India, bagi peternak lembu. Ini wang you, saya tak mau sentuh. Kita sudah janji wang peternak lembu. Kita bagi balik kepada dia. Saudara, saya minta sekali lagi, saudara jangan lupa. PJ Selatan, Dewan Undangan Negeri, Selangor, Baik Keadilan, PAS, TAP, kita kena menang. Dan kali ini kita kena menang dengan meyakinkan. Sebab bukan saja kita nak pertahan Selangor, kita insya-Allah nak tawan Putrajaya. Saudara, memang hina, fitnah, maki saya itu dah banyak. Tapi saya percaya satu, ya, saya tidak muda. Walaupun nampak yang muda, tak payah lah. Nampak dalam 45. Kenapa pakai makan laksa pun dah sedar. Tapi kita tekad betul. Politik ni bukan mainan kata-kata. Kita kena yakin. Kena yakin. Dan kena yakin akhirnya kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Kalau kita takut begitu, kita akan selamatkan. Saya kata betul-betul. Dan sebab itu saya minta kita solid betul-betul. Anak muda betul-betul solid.
Wanita kena kerja lebih sikit. Kerana wanita kadang dia ceramah tak dengar. Buka mata TV3, nak tidur TV3. Jadi bila suami dia datang ni, saya baca harakah ke suara keadilan kata gini, abang, kalau UMNO tak ada kita ni habis. Ya, ada gitu kan, ada. Jadi kadang-kadang wanita isteri kita ni heret dia datang. Ya, kalau kita nak pergi mana? Kalau kita ceramah tak nak, bagi kita makan laksa. Pandai-pandai aja makan laksa. Dapat berasa, dah ada ceramah kejap pergi jap. Cukup lah. Yang ni kita serah dia seorang-seorang dalam di rumah tu. Kemudian nak suruh dia sedar macam mana? Dia tiap malam Najib Rosmah Rais Najib Rosmah, itu je. Jadi kau tak ada Najib ni, macam manalah nasib kita? Ada macam tu. Jadi tolonglah kempen untuk kita, tolonglah bagi penjelasan untuk kita. Dan anak muda, kalau esok Barisan Nasional UMNO bagi duit, ambil. Tapi tolonglah jaga kepentingan perjuangan kita dalam Pakatan Rakyat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Dato' Sri Anwar Ibrahim akan beredar ke Shah Alam, dan saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini tidak beredar sama, kerana kita ada lagi penceramah-penceramah yang tak kurang hebatnya. Sebelum kita meneruskan ceramah kita, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, nak kemenangan tak pilihan raya akan datang? Hebat, hebat. Kalau kita nak kemenangan, kita perlukan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada sokongan tenaga dan kudrat, kami juga memerlukan sokongan wang ringgit daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dengan ini saya melancarkan tabung dana pilihan raya PRU ke-13 Parlimen Petaling Jaya Selatan. Saya mohon kepada petugas-petugas untuk berjalan di khalayak ramai daripada depan sehinggalah ke belakang, di atas jalan sana, begitu juga di gerai-gerai di belakang sana. Jalan dan bertemu setiap orang yang hadir pada hari ini. Sekali lagi diingatkan, petugas-petugas kita membawa beg warna biru, hanya beg warna biru. Kalau beg warna lain, jangan masukkan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk meneruskan program kita pada malam ini, dengan ini saya menjemput Yang Berhormat Tuan Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, untuk menyampaikan ucapan beliau. Beliau juga adalah Ahli Parlimen Shah Alam, dan beliau juga adalah Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tahniah, wanakam. Apa khabar semua? Sehat? Saya rasa yang hadir pada hari ini ramai juga hadir di Stadium Merdeka. Betul tak betul, tuan-tuan? Betul. Yang mana yang hadir? Tolong angkat tangan. Oh, Masya Allah, betul ke ni? Saya nak beritahu pada tuan-tuan, UMNO beritahu yang hadir hanya 30,000 orang. Bohong ke betul? UMNO mestilah bohong. Kalau tak bohong bukan UMNO. Betul tak? Dalam harakah baru-baru ini, siaran yang terbaru, kalau tak silap saya, ada seorang profesor matematik. Profesor matematik, bukan Rais Yatim. Ya, Rais Yatim ni dia tak pandai kira, tapi ini profesor matematik yang pandai berkira. Dia buat anggaran berdasarkan gambar stadium yang penuh, luar stadium yang penuh, jalan yang naik-naik bukit ke stadium penuh, jalan dekat bawah, dekat komuter, dekat LRT penuh. Anggaran dia 700,000 orang.
Dan tuan-tuan, tak ada kecoh, tak ada masalah, tak ada bergaduh, tak ada huru-hara. Penjaga-penjaga yang turun menjaga pada hari itu semua kehabisan makanan. Habis, terpaksa berhenti menjaga kerana ramai sangat orang yang beli barang mereka. Tuan-tuan, sampai air, botol air mineral tu, sampai dia jual RM4 satu botol, tuan-tuan. Yang puak-puak UMNO ni kata apa? Penjaga rugi. Ya? Dia nak pergi menjaga kat mana? Kat hutan bila tak ada orang. Bijaklah UMNO. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pada hari itu 700,000 orang tak ada masalah. Kerana apa? Kerana Menteri UMNO Barisan Nasional dia tak campur. Dia tak arahkan polis untuk ganggu. Yang selama ini yang kita buat bersih 2, bersih 3, selalu bergaduh. Kenapa? Kerana menteri yang arah. Menteri yang beritahu pada polis, ganggu, jangan beri, halang, jangan benarkan mereka. Maka polis terpaksa digunakan untuk membelasah rakyat. Kali ini tak ada. Polis menjalankan tugas dengan profesional. Maka masalahnya siapa, tuan-tuan? Masalahnya UMNO Barisan Nasional. Betul tak betul? Kalau kita nakkan polis yang profesional, yang jaga rakyat, yang mesra rakyat, yang tak pukul rakyat, yang hormat rakyat, apa yang kita kena buat? Kita kena jatuhkan UMNO Barisan Nasional dan kita menangkan Pakatan Rakyat, insya-Allah. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Ini petanda perubahan. Tak pernah sepanjang sejarah negara Malaysia di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional, perhimpunan aman dapat dilakukan dengan aman damai. Ianya petanda bahawa politik negara akan berubah. Ada kemungkinan ya, polis pun dia ambil kira juga. Nak ganah-ganah ni, nengok-nengok pilihan raya, naik Pakatan Rakyat, mampus dia. Betul tak betul? Polis pun dok risau. Polis pun tahu rakyat bersama dengan Pakatan Rakyat. UMNO dia nak menang macam mana, tuan-tuan? Menipu. Baru-baru ini RCI, Royal Commission of Inquiry Sabah, saksi seorang pegawai dalam jabatan pendaftaran, apa dia kata? Dia telah keluarkan 16,000 IC palsu untuk nak jatuhkan kerajaan Sabah yang di bawah PBS dulu. UMNO telah membenarkan 16,000 IC yang dia tahu dikeluarkan. Apa kata Dr. Mahathir? Apa salahnya? Dulu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj bagi IC 1 juta orang, dia kata. 1 juta tu bila tubuh Malaysia, bila capai kemerdekaan. Pada masa itu rakyat tak ada IC. Ramai yang bukan rakyat diberikan kerakyatan. Ianya satu perkara yang dipersetujui, tak boleh disamakan. Yang kamu buat nak menangkan parti kamu. Kalau pada tahun 80-an dia sanggup buat, dia sanggup buat sekali lagi untuk PLRU ke-13. Betul tak betul, tuan-tuan? Kerana mereka ni tak ada prinsip, tak ada halal haram. Politik adalah untuk apa? Untuk kuasa. Itulah sebabnya kita buat himpunan kebangkitan rakyat. Kita zahirkan sokongan rakyat. Kita dedahkan pada dia, rakyat dah bijak, rakyat kenal setan yang dikenali. Betul? Itu kata-kata dia. Kata-kata dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini dia tengah cari isu. Saya nak beritahu pada tuan-tuan satu isu yang dia akan guna. Soal kaum dah kurang berkesan. Soal kaum dah kurang berkesan. Sekarang ni dia nak guna isu agama. Saya baru terima SMS ataupun message dalam Facebook. Apa dia? Dia kata ada video
budak Cina edarkan Bible bahasa Melayu kepada budak sekolah Melayu yang bertudung. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, video ini video rakaman UMNO Barisan Nasional. Macam dia nak buat video hari itu yang pasal air, yang dia lakon. Cubalah kita fikir, kalau betul lah ada budak Cina tengah edarkan Bible bahasa Melayu pada pelajar sekolah Melayu, kamu dok rakam buat apa? Tangkaplah. Betul tak? Ini buat video, lepas tu edar dalam YouTube. Kenapa? Kerana nak supaya orang Melayu marah, supaya orang Melayu takut. Kita jangan ditipu, tuan-tuan. Pilihan raya umum yang akan datang ini, ianya pilihan raya untuk rakyat Malaysia membebaskan diri daripada cengkaman UMNO Barisan Nasional selama 55 tahun. Kemarin, Suara Khabar Sinar Harian, muka depan, apa kata Mahathir? Masalah ekonomi Melayu masih tak selesai lagi, dia kata. Awak yang memerintah 55 tahun. Sepanjang 55 tahun kamu ada 2/3 punya majoriti. Kenapa tak selesai? Kalau tak selesai maknanya kamulah gagal. Kalau dah 55 tahun kamu gagal, kita nak kekalkan kamu buat apa? Betul tak? Kamu dah gagal 55 tahun. Takkan 5 tahun kamu boleh buat? Kamu tak boleh buat, bagi Pakatan Rakyat. Setuju tak setuju? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, saya pun minta maaf saya tak boleh lama. Saya ada satu lagi ceramah dekat Selat Kelang, tapi penceramah yang lain pun ada ramai, insya-Allah ya. Hanya saya dalam pukul 10.40 saya kena berhenti. Saya nak cerita pada tuan-tuan pasal Syabas yang jahat, yang anak kepada setan yang dikenali ni. Kalau tak anak pun sepupu lah ya. Kenapa Syabas dengan kerajaan negeri Selangor bergaduh? Kita ingat balik. Kerana Syabas nak naikkan kadar air. Tahun 2009, mengikut perjanjian di antara Syabas dengan kerajaan negeri Selangor BN, tiap-tiap 3 tahun kadar air akan dinaikkan. 2009 naik 37%. Dia nak naikkan 37%. Kerajaan negeri Selangor tak benarkan. 2012 ikut perjanjian 3 tahun naik lagi 25%. 2015 naik lagi 20%. 2018 naik lagi 18%. Kerajaan negeri Selangor tak beri, dia marah, dia saman kerajaan negeri Selangor Pakatan Rakyat 1 bilion. Sekarang ni di mahkamah. Tak apa, kerajaan negeri Selangor saman dia balik 3 bilion. Tapi yang saya nak beritahu pada tuan-tuan, orang yang akan paling gembira kalau UMNO Barisan Nasional menang di negeri Selangor dan Barisan Nasional memerintah kembali negeri Selangor, orang yang paling gembira ialah Syabas, khususnya Puncak Niaga, khususnya Tan Sri Rozali Ismail. Kerana apa? Kerana kadar air akan dapat dia naikkan. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, BN menang bukan sekadar air percuma, tuan-tuan tak dapat. Tak dapat dah. Kadar air akan dinaikkan. Dia akan naikkan yang 37%, lepas tu naikkan yang 25%, lepas tu dia akan naikkan lagi 20%. Maknanya dah 2 kali ganda. Harga air akan jadi 2 kali ganda. Air percuma tak ada, harga air jadi 2 kali ganda. Lepas itu dia akan kautim dengan pimpinan UMNO Barisan Nasional Negeri Selangor. Dia kata tak payahlah kita pergi mahkamah. Yang kerajaan negeri Selangor saman aku 3 bilion tu kamu tarik balik lah. Maka dia tarik balik.
Yang aku saman kerajaan negeri Selangor 1 bilion tu, kita runding, kamu bagilah aku. Aku bagi kamu 10% macam. Boleh? UMNO, boleh lah. Kalau tak boleh, bukan UMNO. Betul? Maka tuan-tuan dan puan-puan, duit yang Tan Sri Abdul Khalid duk simpan sekarang ni untuk masa depan rakyat Selangor, sebanyak 2.8 bilion yang dalam bank, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim tengah simpan. Sambil dia belanja, dia beri macam-macam pada rakyat, tapi sambil itu ada lebih simpan lagi. Ni semua duit rasuah dulu. UMNO masuk kocek dulu, Tan Sri masuk dalam bank. Ada 2.8 bilion dia simpan. Takut-takut ekonomi dunia mengalami kemelesetan. If there is an international economic crisis, paling kurang negeri Selangor ada duit. Kita simpan. Duit ini, duit rakyat. Kerajaan UMNO Barisan Nasional Negeri Selangor, kalau dia menang, dia akan ambil 1 bilion, dia beri kepada Tan Sri Rozali Ismail. Tuan-tuan setuju tak setuju? Kenapa tak setuju? Kesianlah dia duit tak ada. Gaji dia kecil. Tu yang dia nak minta naik harga air. Gaji dia hanya 425,000 sebulan. Itu gaji. Allowance lain. Mengikut Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, dia kata keseluruhan pendapatan Tan Sri Rozali Ismail 1 bulan 700,000 sebulan, tuan-tuan. 700,000. Inilah Melayu yang kaya. Kebanggaan UMNO Barisan Nasional. Dia rompak daripada Melayu yang biasa, dia kayakan yang seekor ni. Tarik balik, minta maaf. Dia kayakan yang seorang ni 700,000 sebulan. Tuan-tuan cuba fikirkan. Katakanlah gaji tuan-tuan 2,000 sebulan. Ya? Katakan 2,000 sebulan. 1 tahun 24,000. 10 tahun tuan-tuan kerja 240,000. 30 tahun tuan-tuan kerja. 30 tahun baru sama dengan dia punya pendapatan 1 bulan. 30 tahun tuan-tuan kerja, dia dapat dalam masa 1 bulan. Itu pun kerja tak pandai. Pipeline bocor, ampangan tercemar, pam rosak, tapi gaji 700,000 sebulan. Inilah hakikat UMNO Barisan Nasional. Dia bukan dia membantu rakyat, bukan dia membantu orang Melayu. Dia bantu kroni dia. Kroni dia kaya, rakyat kekal dalam keadaan ekonomi yang lemah. Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dah sebut, berkali-kali dia ceramah, dia dah sebut, kita menang, kita akan turunkan harga minyak. Semua setuju? Ada yang tak setuju? Kalau ada yang tak setuju, tak apa, kita cop atas dahi. Bila dia pergi beli minyak, kita beri dia harga mahal. Bila harga minyak turun, tuan-tuan, harga barang semua turun. Tuan-tuan pun akan ada duit spare dalam poket. Boleh belanja untuk anak, boleh belanja untuk bini. Bila tol kita ambil alih, tol kita hapuskan. Setuju tak setuju? Hapuskan tol, tuan-tuan pergi jalan, duit tol simpan poket ekstra. Harga barang semua pun turun. Kenapa? Harga pengangkutan turun. Apa yang kita buat? Kita selesaikan masalah ekonomi rakyat. Apa yang UMNO buat? Dia bagi RM500. Tahan berapa lama, tuan-tuan? 3 hari. Haboi. Jolly ya kamu. RM500 sehari habis. 3 hari habis. Kita tanya dalam parlimen, tuan-tuan. Kita tanya dalam parlimen. Kita tanya Menteri Kewangan UMNO Barisan Nasional. Lepas pilihan raya ni, masuk tahun depan,
Kalau UMNO Barisan Nasional menang, bantuan BRIM yang RM500 ini, adakah ianya akan dibayar tiap-tiap tahun? Dia diam. Dia tak nak jawab. Maknanya pemberian ini hanya untuk pilihan raya. Dia nak gula-gulakan tuan-tuan. Dapat RM500, harga barang naik, kos kehidupan naik, dia akan kenakan GST. Ini Najib dah sebut. Bila rakyat dah faham, setuju tak setuju lain cerita. Rakyat faham, GST akan dilaksanakan. GST itu apa? Gasak sampai terlentang. Dia nak gasak rakyat sampai terlentang. Ya, Goods and Services Tax, cukai barangan dan perkhidmatan. Tuan-tuan pergi kedai, hantar kereta ke mekanik dia repair RM100. Mekanik akan kata RM100 untuk saya, 6%, permulaannya 6%. RM6 untuk GST kerajaan. Maka bil kita kena bayar bukan RM100, jadi RM106. Kita jumpa doktor, dapat perkhidmatan doktor RM50. Doktor akan kata RM50 untuk aku, 6% GST, RM3 untuk kerajaan Datuk Seri Najib UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan kena bayar RM53. Lepas itu pergi supermarket, beli barang RM200, datang kat cashier kata RM200 untuk Econsave, 6% cukai untuk kerajaan. Tuan-tuan kena bayar RM212. Harga barang akan naik, kos kehidupan akan naik, ekonomi rakyat akan semakin tersepit. Dia tak selesaikan masalah ekonomi, tuan-tuan. Dia tak selesaikan. Yang kaya raya, income tax, bila GST dilaksanakan, cukai pendapatan akan turun. Ni saya beritahu pada tuan-tuan, cukai pendapatan akan turun. Maknanya yang kaya raya dapat kelegaan. Tuan-tuan, pilihan raya umum yang akan datang, apa dia beri, ambil. Tapi bila mengundi, tentukan Pakatan Rakyat di peringkat negeri dan di peringkat pusat. InsyaAllah kita akan berkhidmat untuk rakyat, insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, merangkap Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, program kita akan diteruskan pada malam ini. Sebelum itu, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun menyumbang sebentar tadi. Kutipan kita banyak, tak habis kira lagi. Ya, jadi siapa yang nak menyumbang lagi boleh dipersilakan. Kerana pilihan raya memerlukan dana yang begitu banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ucapan seterusnya, saya ingin memberi ruang kepada tuan rumah selaku Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat, Yang Berhormat Wabihi Laisian, Ahli Parlimen Denjah Selatan. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Ahir, Naib Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat Taling Jaya Selatan, dan juga selaku Ahli Majlis MPPJ, Yang Berhormat YB Anizah Tahap, Adun Taman Medan, dan juga selaku Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor YB Amaruddin Syari, Adun bagi kawasan Batu Cave, dan juga
Setiausaha Majlis Pimpinan Negeri PKR Selangor dan seluruh jentera AJK, pimpinan PAS dan juga PKR tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat malam semua. Biasanya orang bucak akhir ni susah nak bucak lagi. Semua soalan-soalan ataupun yang mana perkara-perkara sudah dibangkitkan oleh penceramah yang tadi. Saya tak berasa untuk bucak panjang, hanya saya nak kongsi sedikit maklumat tentang kajian selidik Medical Center yang diumumkan baru-baru ni, di mana figure, di mana peratusan sokongan Najib dan BN. Kalau kita ikuti berita minggu lepas, mengikut kajian Medical Center, sokongan Najib telah merosot daripada 65% jatuh ke 63%. Jatuh 2%, tuan-tuan puan. Ini hanya sokongan individu, bukan sokongan keseluruhan Barisan Nasional. Tidak. Kalau Najib kali ini dia bertanding untuk jawatan presiden, kalau ada, dia memang menang. Tapi tuan-tuan puan, di Malaysia ni kita bertanding 222 parlimen. Najib hanya tanding di Pekan. Dia seorang boleh menang, tapi yang lain belum tentu lagi, tuan-tuan puan. MCA, MIC, gerakan, sokongan mereka merosot, tuan-tuan puan. Sokongan Cina, kaum Cina terhadap Barisan Nasional PM hanya sekitar 34%, tuan-tuan puan. Tahun lepas 46%, jatuh 12%. Sokongan Cina habislah. Najib tak boleh dapat sokongan orang Tionghoa dah. Dia hanya harap sokongan Melayu dengan India. Tapi tuan-tuan puan, kalau ikut keseluruhan, sokongan BN hanya setakat 47% keseluruhan. Sokongan kerajaan pusat sekitar 45%. Kalau kita kembali ingat pada tahun 2008, Pakatan Rakyat di Semenanjung menang 51% kerusi parlimen. Barisan Nasional hanya menang 49%. Di mana dalam 5 tahun ni sokongan Barisan Nasional telah merosot lagi. Merosot 2%. Sekarang hanya tinggal 47%. Ini angka yang kita boleh percaya, tuan-tuan puan. Sebab itu Najib PN tak berani bubarkan parlimen. Parlimen kali ini merupakan parlimen yang terpanjang, 5 tahun genap. Najib tak berani untuk bubarkan parlimen kerana tak yakin rakyat sokong dia. Kerana undi Tionghoa merosot, undi India tak menentu lagi, undi Melayu 50-50. Kalau Najib confident, ada yakin, dia sudah awal tahun lepas sudah awal bubar parlimen, tuan-tuan puan. Dan parlimen akan dibubarkan. Kita sudah dengar cerita selepas tahun baru Cina, bulan akhir Februari parlimen akan dibubarkan. Ini cerita maklumat dalaman. Kerana akan bagi laluan PIU yang ke-13 jatuh pada bulan Mac. Najib tak ada masa lagi, tuan-tuan puan. Kalau ikut negeri Johor, Dewan Undangan
Negeri Johor akan otomatik dibubarkan pada 21 Mac. Di Negeri Sembilan 27 Mac. Kalau dia tak bubar Parlimen pada akhir bulan Februari, dia tak sempat dah. Dia tak boleh lagi untuk lanjutkan kerana BRIM sudah bagi 500. Sebab itu saya minta tuan-tuan puan, kali ini sangat penting. Penting kita berubah. Kita berubah bukan setakat nak jadi kerajaan. Kita nak ubah dasar-dasar yang membantu rakyat. Tadi ada cerita sikit tentang tu Plaza tu. Saya nak cerita sikit. Minggu lepas kita dengar Menteri Kerja Raya umumkan turunkan harga tu Kesah, Lebuh Raya Kesah 20 sen. 20 sen. RM2.20 sekarang RM2. Tak ada respon langsung dari rakyat. Tak ada berita. Sebab rakyat nak hapuskan tol perempuan. Tol PJS 2 kita nak hapuskan. Bukan hanya hapus tengah, bukan hanya turun kadar. Kita nak hapuskan seluruh tol. Mampukah kita buat? Mampu tuan perempuan. Adakah negara kita akan bankrupt kalau kita hapuskan tol? Tidak. Kita bukan dalam 1 tahun hapus semua tu tuan-tuan dan puan. Kita hapus dengan peringkat berperingkat. Kita akan hapuskan Lebuh Raya Utara Selatan dulu. Kerana Lebuh Raya ini merupakan milik oleh kerajaan pusat. 100% kepunyaan JLC Khazanah dengan KWSP. Lebuh Raya ini sudah untung. Dulu modal untuk banner jalan raya ni, Lebuh Raya ni hanya setakat 6 bilion. Sekarang sudah kutip 24 bilion. Sudah untung banyak dah. Tak payah kita lagi bagi untung. Kita nak minta supaya tol Lebuh Raya Utara Selatan dimasukkan serta-merta. Kalau kita dapat kerajaan pusat, kita akan masukkan tol ni. Termasuk tol di Batu Tiga. Itu pun kepunyaan PLAS. Kita boleh buat tuan perempuan. Kita akan setiap tahun akan guna bajet 5 bilion untuk hapuskan tol yang lain. Setiap tahun kita bagi 5 bilion. Satu persatu, saya rasa dalam 5 tahun kebanyakan tol di Malaysia akan dihapuskan. Kalau tuan perempuan bagi kita mandat, kita yakin kita boleh buat. Ada yang kata, YB, kita khawatir tau, kalau you hapus tol ni, orang Melayu yang jaga tol ni tak ada kerja, macam mana ni YB? Timbul pula orang Melayu, isu Melayu. Kerana jurutol ni, kutipan ni semua orang Melayu, mereka tak ada kerja. Tuan perempuan, kalau kita ambil tol ni, semua pekerja ni akan diserap kepada JKR. JKR akan jaga jalan ni. Jalan raya ada berlubang, JKR yang tampakkan. Dan setiap tahun, kalau ikut jawapan saya tak tanya Parlimen, setiap tahun kerajaan terpaksa bayar ganti rugi pampasan kepada konstitusi itu sebanyak 1 bilion satu tahun. 1,000 juta, bayangkan. Untuk maintenance, buat jaga jalan Lebuh Raya Utara Selatan hanya setakat 600 juta. Mengapa kita bayar 1 bilion ni kepada konstitusi itu? Kita boleh gunakan duit ini untuk bayar, buat jalan, repair jalan. Tak payah kita bagi konstitusi itu. Sebab tu kita kata kita mampu buat. Kalau JKR kita bagi JKR 1 bilion tu kepada JKR, JKR boleh guna duit itu untuk buat repair jalan. Tak ada masalah. Kalau kita mampu untuk hapusan tol ni tuan-tuan puan, kita percaya rakyat akan jibat banyak duit, poket ada lebihan duit. So saya harap tuan-tuan puan bagi kita sokongan, kita boleh tunjukkan kemampuan kita. Dan satu lagi saya nak kongsi tuan-tuan puan,
di mana kali ini pihak raya sudah dekat. Saya hanya minta tuan-tuan puan, kali ini perubahan ini jangan takut. Sekarang sudah main api dah. Katakan Melayu akan hilang kuasa, Kristian akan ambil alih kedudukan orang Islam. Ini cerita-cerita semua dimainkan oleh UMNO di MCA, MIC, MCA. Setiap ceramah mereka beritahu, kalau you sokong pakatan, kaki potong, tangan potong, semua potong, batang pun potong. Ini cerita betul MCA. Di kampung baru, kampung-kampung dia cerita kepada orang Tionghoa, keadaan akan berlaku. You tak boleh berjudi, you tak ada hak untuk pergi karaoke, you tak ada hak pergi sana sini, naik kap tak ada. Itulah hasutan. Dan sebaliknya UMNO main pula negara Kristian, tuan dan puan. Dia main Kristian, kata kita akan diperintahkan oleh orang Kristian. Bagi orang Melayu takut. Tuan dan puan, kita bagi jaminan kita akan ikut ke perlembagaan. Apa yang termaktub dalam perlembagaan agama Islam, soal raja-raja, bahasa, kita akan kekalkan, kita tak akan sentuh. Buat apa kita nak sentuh? Orang Kristian di Malaysia ni tak sampai 10%. DAP ni, di DAP, kebanyakan anggota ahli DAP kebanyakan Buddhis, bukan Kristian. Macam mana DAP ada kuasa nak kata nak ubah segala? Tidak. Kristian bukan majoriti dalam DAP. Hanya sekitar 20% hingga 30% majoriti Buddhis, orang Buddha. Sebab itu saya kata, soal Kristian tak ada masalah, tak ada soal langsung, hanya dimainkan api oleh UMNO. Begitu juga istana. Orang Tionghoa sokong 100%, raja-raja dikekalkan, tak ada masalah. Kita jangan takut nak berubah, tuan dan puan. Perubahan kuasa kerajaan ini merupakan satu perubahan yang saya rasa biasa di dunia ni. Di dunia ni mana-mana negara ada berubah kuasa, tak ada kecoh langsung. Takkan kita nak menang kita nak kecoh, tidak. Kita sudah menang dah. Apa ni nak kecoh? Yang kecoh kita takut adalah perkasa ataupun yang kumpulan lain, tuan dan puan. Kita takkan untuk adakan huru hara, tidak. Kita akan perintah mengikut perlembagaan. So saya minta tuan dan puan, PJ Selatan, Petaling Jaya Selatan, Parlimen dia unik sikit. Di Taman Medan majoriti orang Melayu. Di sebelah Bukit Kasing majoriti orang Tionghoa. Kebanyakan Kristian. Kebanyakan dia tak tahu cakap bahasa Tionghoa, Mandarin. Dia hanya tahu cakap bahasa English dengan Cantonese. Kalau nak bertutur dengan Mandarin dia tak tahu. Sebab tu sokongan daripada di sebelah Bukit Kasing tak ada masalah. Dan malam ini Tony Po DAP buat satu majlis makan malam di Stadium Hoki. Malam ni tadi sebelum Datuk Seri datang sini, dia singgah di sana untuk berucap. Sambutan amat bagus. 500 table, meja dijual. Kumpul dana beratus ribu ringgit. Sokongan Cina di Bukit Kasing sudah mencapai tahap yang maksimum. Kita minta kaum Melayu di Kampung Medan ni kena berani berubah. Berubah ni bukan kita tak tukar pimpinan Melayu. Kita nak tukar pimpinan Melayu di UMNO untuk gantikan oleh di kalangan PKR dengan PAS. Kita ada pimpinan Melayu yang handal. Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB Khalil Samad, lain-lain yang berhandal boleh untuk gantikan pemimpin Melayu di UMNO. Tak ada masalah. Kita sudah bukti kita mampu untuk perintah di Selangor, di Penang, Kelantan, Kedah.
Kita sudah bersedia di Putrajaya. Kita hanya minta sokongan dari tuan dan perempuan berani buat perubahan. Kali ini dah di Sabah Sarawak mereka bersuara berubah tuan dan perempuan. Kalau tanya YB Amiruddin, saya pergi Sabah dengan YB Amiruddin, dapat sokongan yang begitu luar biasa. Di Sabah pendalaman orang Bumi Putra bangkit, dia nak berubah. Jumpa saya, ini kalilah kita nak tukar. Kita pun harap di Taman Medan, ini kalilah kita nak masuk Putrajaya. Boleh tak? Boleh ni, pandai-pandai mengundi. Jangan silap. Jangan silap pangkal. Jangan pangkal silap. Dacin sudah tak ada dah. Pangkal PKR, PAS atau DAP. Boleh? Boleh. Itu saya bagi laluan kepada YB Amiruddin. Dan saya, tuan perempuan, kita akan mengadakan ceramah dari semasa ke semasa. So bulan Februari kita akan adakan ceramah perdana lagi. Kita akan pilih lokasi dan juga penceramah yang handal untuk datang ke PJ Selatan Taman Medan untuk bagi penerangan yang lebih kepada tuan perempuan. So sekian sahaja. Terima kasih. Nandri Wanakam. Sesek Raja. Demikian tadi ucapan yang berhormat Wabihi Laisian Ahli Parlimen Putrajaya Selatan. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih pada beliau di atas ucapan beliau sebentar tadi. Sebelum kita meneruskan ucapan yang terakhir, saya ingin bertanya tuan-tuan dan puan-puan, sudahkah tuan-tuan dan puan-puan tahu di manakah tempat atau pusat mengundi tuan-tuan sendiri? Dah tahu ke belum? Kalau dah tahu, saya minta tuan-tuan semak semula. Kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Parlimen Petaling Jaya Selatan ada 6 kawasan mengundi baru yang ditambah. Ini satu kejutan dan tuan-tuan saya mohon supaya menyemak melalui www.spr.gov.my. Semak melalui email ataupun tuan-tuan boleh SMS menulis SPR semak time nombor kad pengenalan, kemudian hantar ke 15888. Dalam masa 2-3 minit akan dijawab semula di manakah pusat mengundi tuan-tuan dan puan-puan. Saya menyeru perkara ini kerana kalau pada hari mengundi, apabila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke satu pusat mengundi, bila disemak nama tak ada, pegawai SPR kata mungkin di sana, di sekolah sana atau di sekolah sini, pergi sekolah yang kedua. Bila disemak di tempat yang kedua, nama masih tak ada. Biasanya kalau 2 tempat tuan-tuan pergi tak ada, apa tuan-tuan buat? Balik. Kalau balik, siapa rugi? Kita juga yang rugi. Jadi saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh buat semakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak pandai dengan untuk semak dengan internet, bolehlah datang ke bilik gerakan kami, bilik gerakan utama di Medan Maju Jaya dan juga di Pusat Khidmat ataupun di mana-mana juga bilik gerakan boleh buat semakan. Ya, yang paling mudah gunakan SMS. SMS kepada 15888. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan program kita pada malam ini, bersama-sama kita anak muda yang berhormat Tuan Amiruddin Syahri, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Batu Kif, merangkap Setiausaha Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Selangor. Dengan ini majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tajahau, saudara-saudara gilai wanakam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri